Para penjara sekalian, saya akan membuat cerita iaitu Takris the Movie. Okey, saya nak bagi tahu you, Takris the Movie ialah filem Adiwira Malaysia 2026 yang menyelesaikan Takris, budak kampung yang dapat kuasa armon dan kilat DDT selepas disambar peti di dalam gua. Pada awalnya Takris guna kuasa untuk seronok sahaja, tapi bila kampung diancam oleh syarikat jahat, dia belajar erti tanggungjawab dengan bantuan Datuk dan kawan baiknya Umairah. Takris lawan musuh dan selamatkan penduduknya. Filem ini penuh aksi dan nilai murni. Ia ajar kita bahawa kuasa besar mesti digunakan untuk tolong orang, bukan diri. Takris the Movie buktikan Malaysia juga mampu hasilkan wira hebat. Okey, adakah saya nak tanya nama panjang siapa? Muhammad Takris Imam. Muhammad Takris Udin. Wow, kamu ke? Ya. Oh, okey. Dan itu sahaja dari